Assalamualaikum. Apa khabar guys? Alright. Minta maaf sangat. Okay. Kali ni saya makan Strepsil nak bagi lega sikit tekak. Kering sangat rasa ni, gatal-gatal tekak ni. Alright. So seperti yang saya katakan tadi, saya juga ada sediakan mapping untuk Euro USD dan juga DXY untuk sahabat-sahabat semua. Kali ni kita akan buat variety sikit. Kita akan buat banyak-banyak supaya sahabat-sahabat semua dapat melihat ke manakah ataupun tuan-tuan nak pilih, nak gold ke, nak EU ke, nak apa lagi, nak BTC USD ke, ataupun lepas ni nanti saya akan kongsikan juga oil sekali ke, sebab oil pun cantik tu tuan-tuan. Dan oil juga ada sahabat-sahabat yang mana memang peminat oil. Jadi saya nanti akan sediakan lah. Bukan hari ni ya tuan-tuan. Mungkin esok. Gitu. Okay, saya tak boleh cakap kuat rasanya. Dia marah pula. Alright. So sekarang ni tuan-tuan, ke manakah pergerakan untuk EU? Okay, sebelum itu, jika ada sahabat-sahabat yang masih belum subscribe ataupun follow kepada page Facebook ni ke, ataupun kepada channel YouTube ke, silalah buat sekarang. Just tekan je dekat subscribe ataupun tekan je button follow dekat FB tu. Ni dekat page ni, School of Ferrante, ataupun dekat YouTube ni lah. Macam biasa YouTube memang saya selalu kongsikan. Ataupun dan juga tinggalkan soalan di ruangan komen jika ada apa-apa persoalan yang ingin ditanyakan. Dan juga tuan-tuan boleh klik dekat ruangan description. Saya ada sediakan beberapa link untuk sahabat-sahabat pilih. Jika tuan-tuan ingin dapatkan sistem Haze, boleh klik dekat situ. Dan juga tuan-tuan ingin bersama-sama dalam channel Nostraception, yang mana saya akan ajar basic Elowave dahulu. Cuma basic Elowave saya berbeza daripada Elowave yang berada di luar sana. Saya rasa berbeza lah, sebab saya tak follow pun orang lain, betul tak? Yang mengajar saya tak, sebab saya gunakan method saya sendiri untuk mengajar sahabat-sahabat semua melihat kepada pergerakan Elowave daripada sudut yang berbeza. Kita tak akan ajar, saya takkan ajar tuan-tuan Elowave 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah motif ataupun impulsif. Saya tak ajar begini tuan-tuan, buang masa. Okay. Dan saya juga tidak mengajar pattern pergerakan untuk correction adalah A, B dan C. Lepas tu dia ada pattern zigzag, dia ada pattern triangle, dia ada pattern flat. Saya tak ajar begitu tuan-tuan. Saya akan ajar di sebaliknya. Bagaimana untuk kita memahami kepada pergerakan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, bagaimana untuk kita memahami pergerakan correction. Itu paling penting daripada saya ajar ABC 1, 2, 3, 4, 5. Saya tahu sekarang ni, lepas ni mungkin ada pengajar yang akan mengajar cara saya mengajar, sebab mereka juga berada dalam channel yang sama. Saya pasti mesti ada punya. Tapi tak apa tuan-tuan, nak buat macam mana, kita tak boleh nak simpan benda begini. Lebih baik kita kongsikan juga kepada sahabat-sahabat lain. Mana tahu dia nak mengajar. Tapi saya sarankan, jika ada sahabat-sahabat yang ingin mengajar Elowave cara saya mengajar, kalau saya panggil dia Nostra lah, Elowave Nostra, tuan-tuan boleh lah PM kepada saya, bagi tahu je, jujur je dekat saya. Cik Epul, saya nak mengajar cara Cik Epul lah. At least saya tahu. Okay. Dan kita boleh work out something on that. Alright. Begitulah. Okay, tak apa. So sekarang ini kita nak melihat pergerakan EU. Ke manakah pergerakan EU? So pertama sekali, kalau kita lihat di pergerakan yang besar, ataupun yang kita nak lihat keseluruhan pergerakan daripada series of penurunan ini, nampak Okay, kita tak nak ambil yang belakang ni. Kita abaikan dahulu yang belakang ini, sebab kita nampak pergerakan di hadapan. Ataupun apa yang saya nak katakan, kita nak nampak yang ini dahulu. Okay, kita lihat current dahulu, sebab overall kita masih melihat kepada pergerakan ada possibility akan membuat penurunan.
Cuma kita tak kira, kita tak buat mapping lagi. Kita nak buat terus ke hadapan apakah yang kita dapat lihat, sama ada akan terjadi kenaikan ataupun penurunan. Itu yang paling penting. Okay, so pertama sekali tuan-tuan dapat lihat adanya satu kotak yang warnanya berbeza daripada kotak-kotak yang lain. Tapi itu nanti saya explain later part. Okay, dan seterusnya kita melihat ada dua kotak yang dah komplit, di mana dia ada pasangan dia. Kotak berwarna oranye ada pasangan dia, kotak berwarna oranye sama juga berada di atas. Alright, jadi ini dah siap. So persoalan sekarang ini yang kotak berwarna biru. Okay, kotak berwarna hitam ni kita tak boleh cerita lagi sebab pasangan dia kita tak nampak lagi. So kotak yang berwarna biru ini masih hanging lagi, masih ada satu lagi. Tapi kalau kita lihat betul-betul tuan-tuan, kita lihat betul-betul dalam siri pergerakan untuk EU. First saya lukis balik kat tepi ni. Okay, right? Kita nampak dia terus membuat kenaikan, lepas tu dia turun, naik, turun, naik, turun, lepas tu dia naik lagi sekali. Nampak? Dia naik lagi atas ni, lepas tu dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, makin kecil, makin kecil. Okay, so sekarang ni yang menjadi persoalan kepada tuan-tuan semua, gunakan akal logik tuan-tuan semua. Lihat kepada pergerakan, tuan-tuan rasa dia akan naik ke dia akan turun? Itu yang paling penting tuan-tuan. Adakah akan terjadi kenaikan ataupun penurunan? Kalau nak katakan dari sudut pandangan Elliott Wave, ini menunjukkan akan ada kenaikan. Sebab apa? Yang pertama, kalau saya gunakan Elliott Wave Nostra, kita ada satu kotak warna biru, yang mana selepas ini kita perlu ada satu lagi kotak berwarna biru. Warna hitam pula kat sini. Saya copy daripada sini je. Okay, kita perlu melihat ada satu lagi kotak berwarna biru, dan seterusnya kita akan melihat pasangan dia komplit. Tetapi buat masa sekarang ini tuan-tuan, masih belum ada kotak berwarna biru yang kedua akan terjadi. Jadi apa yang saya nak katakan, dalam pergerakan ini kita masih melihat akan terjadinya pergerakan correction. Apa yang dimaksudkan dengan pergerakan correction adalah berkemungkinan besar akan terjadi kenaikan, penurunan. Okay, kalau nak tanya saya, ini adalah pergerakan untuk wave keempat. Senang cerita, ini berkemungkinan besar akan membuat pergerakan untuk wave keempat. Jadi bila dia bergerak dalam wave keempat ni, ada possibility dia boleh turun, dia naik balik, dia turun balik, dan dia membuat kenaikan sampai ke sini. Ini yang kita perlu jaga-jaga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab overall trend masih ke atas. Okay, masih ke atas. Sebab tu saya letak target saya 1.1626. Saya menjangkakan selepas terjadinya pergerakan sedikit di sini, mungkin dia turun sampai sini, dan akan terjadi kenaikan lagi ke atas untuk melengkapkan pergerakan dia. Okay, so ini yang kita dapat lihat, di mana kalau tuan-tuan lihat betul-betul benda yang sama dia buat tuan-tuan. Dia naik, dia turun, lepas tu dia naik kuat. Nampak? Bila dia naik kuat, dia turun ni tak ada momentum ke bawah. Bila tak ada momentum ke bawah, bermaksud dia akan menyambung kenaikan. Sama juga yang terjadi sekarang ini. Kalau tuan-tuan dapat lihat, minta maaf tuan-tuan, jika tuan-tuan dapat lihat di sini pergerakan yang ini masih tiada momentum ke bawah. Turun dia naik, dia turun dia naik, dia turun dia naik. Betul tak? Jadi apa yang kita dapat katakan, price memang bias ke atas. Cuma adakah dia akan membuat penurunan dahulu ke, ataupun tiba-tiba dia bila market open dia terus naik ke atas ke? Itu yang kita tak tahu. Apa yang saya katakan, arah kita dah nampak price akan membuat kenaikan. Jadi kita mencari peluang untuk buy bila ada confirmation. Itu yang paling penting tuan-tuan. Alright, jadi inilah perkongsian saya untuk EU. Saya sebenarnya ada DXY, saya tak pasti saya larat ke tak. Dekat saya rasa dah lain macam dia pula ni. So saya buat video untuk gold, untuk BTC USD dan EU dulu lah kot. Kalau saya sempat, saya kongsi pula untuk DXY. Alright, kalau tak sempat mungkin saya buat mapping saja, dan saya akan kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Jadi seperti biasa tuan-tuan, jika tuan-tuan masih belum subscribe kepada channel saya, masih belum follow page saya, silalah buat sekarang. Dan seterusnya,
jika saya sarankan tuan-tuan untuk kongsikan video ini kepada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga boleh mendapat manfaat daripada apa yang dikongsikan. Kita tak tahu tuan-tuan, mungkin kawan-kawan kita ni dia tak trade gold, dia trade dekat EU, kita tak tahu. Mungkin perkongsian ini berguna untuk mereka. Jadi kita berkongsi rezeki. Okey, ini sajalah yang saya dapat kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Kalau saya larat nak buat DXY, insya-Allah saya akan buat video untuk DXY. Kalau tak dapat, saya minta maaf sangat. Itu sajalah. Assalamualaikum dan bye bye. Bye bye.